Assalamualaikum. Petang ni akak nak buat popia coklat. Bahan-bahan dia kulit popia dan juga coklat masakan. Okey, mula-mula kita gulung kulit popia macam ni. Akak gunakan chopstick ya. Gulung sampai habis. Akak gunakan air sebagai gam. Macam ni. Okey, letak air di hujung kulit popia dan teruskan gulung sampai habis. Kemudian korang keluarkan chopstick macam ni. Okey, lepas tu kita boleh gunting macam ni. Tiba-tiba akak terfikir nak letak dalam paper cup, so akak terpaksa gunting lagi kecil macam ni. Siap. Okey, jom kita goreng. Masukkan ke dalam minyak yang telah dipanaskan terlebih dahulu. Goreng sehingga warna bertukar kuning keemasan. Macam ni. So, bolehlah angkat. Okey, popia siap. So, kita siapkan coklat. Okey, akak gunakan coklat barrel. Kita hiris nipis-nipis macam ni, halus-halus. Dan akak masukkan ke dalam microwave selama 1 minit. Kalau nak buat double boil pun boleh, terpulang lah. Okey, kita kacau coklat, make sure dia betul-betul cair. Dan kita boleh masukkan kita punya popia tadi dan gaul sehingga semua popia itu sebati. Macam ni. Okey, ambil paper cup, masukkan beberapa biji ke dalam paper cup tadi. Tada! Untuk lebih cantik dan menarik, kita taburkan gula warna-warni ni. Dah siap. Popia coklat is done. So, senang kan? Okey, jangan lupa try tau. Thanks for watching. Bye-bye.